Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Haris Mursyidi daripada kelas Bahasa Melayu 3 ambilan 2023-2028. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang BBM yang telah saya lakukan. BBM yang telah saya lakukan ialah berkonsepkan sebuah game yang bertajuk Misi Padanan Adjektif. Okey. Seperti yang kita lihat, ada 3 button yang telah disediakan, iaitu button pertama, mulakan game, button kedua, cara bermain, dan button ketiga, pilih tahap. Okey. Button pertama, mulakan game. Apabila kita tekan button itu, game kita akan bermula secara automatik. Button kedua ialah cara bermain. Cara bermain. Button kedua ialah cara bermain. Apabila kita tekan button cara bermain, ia akan keluar seperti ini. Dia akan menerangkan cara-cara untuk kita bermain permainan ini. Yang pertama ialah padankan kata adjektif dengan objek atau ayat yang betul. Okey. Yang kedua, jawapan yang betul akan diberikan 10 ataupun 20 markah dan akan ada kesan bintang. Okey, 10 dan 20 markah itu bergantung kepada tahap kita bermain. Okey, yang ketiga ialah jawapan yang salah. Setiap jawapan yang salah akan ditolak 1 nyawa dan akan ada efek gegaran skrin. Yang keempat, anda diberikan 3 nyawa. Apabila habis semua nyawa, game automatik tamat. Dan yang kelima, yang paling penting ialah selesaikan semua soalan untuk menang. Okey, button yang ketiga pula, kita tengok ada pilih tahap. Pilih tahap. Apabila kita tekan, ia akan keluar 2 button lagi, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ialah tahap mudah. Diberikan 10 markah untuk setiap jawapan yang betul. Dan tahap yang kedua diberikan 20 markah untuk setiap jawapan yang betul. Okey. Kita tekan button kembali. Butang kembali. Okey. Kita akan tekan butang mulakan permainan untuk kita bermain permainan ini. Okey. Apabila kita tekan button mulakan permainan, akan diberikan 30 saat untuk setiap soalan. Contohnya, perkataan kata adjektif besar sama dengan rumah akan diberikan 10 markah. Kata adjektif manis sama dengan gula. Kata adjektif cantik sama dengan bunga. Dan kata adjektif panjang sama dengan alah tak sempat. Apabila kita tak sempat untuk menghabiskan dalam masa 30 second, automatik nyawa akan ditolak 1. Daripada 3 tadi, ditolak 1 menjadi 2. Okey, lepas itu ada button soalan seterusnya. Kita akan tekan soalan seterusnya. Contohnya kita jawab tajam dan ais. Alamak, salah. Apabila kita jawab soalan yang salah, automatik nyawa akan ditolak 1. Dan akan muncul butang soalan seterusnya. Okey. Ni 30 second sudah bermula. Dan ni saya akan jawab untuk betul semua. Tinggi sama dengan gunung. Berat sama dengan batu. Kecil sama dengan semut. Kata adjektif putih sama dengan awan. Okey. Betul ke 4 soalan. Okey, bila betul, kita akan markah akan ditambah di bahagian bintang di atas. Okey.
Contohnya kita sekarang mempunyai 70 markah kerana kita sudah menjawab 7 soalan dengan betul. Telah memadankan 7 kata adjektif dengan betul. Okey, tekan soalan seterusnya. Akan diberikan 30 second. Ini ialah tahap kedua. Ia akan diberikan ayat dan kita perlu menjawab soalan itu dengan betul. Contoh jawapan yang betul ialah bunga itu sangat cantik. Okey, betul. Markah akan ditambah 20 markah dan akan muncul butang soalan seterusnya. Okey, ni saya akan jawab dengan salah. Gunung itu sangat tinggi. Ni saya jawab dengan betul. Akan ditambah 20 markah dan akan muncul butang soalan seterusnya. Okey, kali ini saya akan jawab dengan salah. Ais itu sangat terang. Patutnya jawapan dia sejuk. Ais itu sangat sejuk patutnya jawapan. Saya akan jawab terang. Automatik kalah sebab kita sudah menjawab 3 kali dan ketiga-tiga kali itu salah. Jadi automatik kita telah tamat permainan tadi. Ia akan muncul skor. Skor kita 110. Okey. Akan mula untuk menu. Akan ada button untuk main semula dan butang untuk menu, iaitu ke muka halaman hadapan tadi. Kita tekan. Okey, ni saya akan jawab dengan betul untuk kesemua jawapan. Okey, saya tekan mulakan game. Besar sama dengan rumah. Manis sama dengan gula. Cantik sama dengan bunga. Panjang sama dengan sungai. Okey, kita telah mendapatkan 40 markah kerana 4 kata adjektif yang betul. Okey, tajam sama dengan pisau. Lembut sama dengan bantal. Terang sama dengan lampu. Sejuk sama dengan ais. Okey, keempat-empatnya betul. Kita akan tekan butang soalan seterusnya. Okey, tinggi sama dengan awan. Wah, salah. Berat sama dengan kita bila dah salah kita tak boleh nak jawab terus. Okey, patutnya tinggi sama dengan gunung. Awan itu putih. Okey, kita tekan soalan seterusnya. Bila kita salah satu, nyawa akan ditolak satu daripada 3 tadi. Okey, lengkapkan ayat dengan kata adjektif yang betul. Bunga itu sangat cantik. Okey, betul. 20 markah telah ditambah di dalam bintang kita. Gunung itu sangat istilah tinggi. Okey, 20 markah telah ditambah kerana kita telah menjawab dengan betul. Okey, ais itu sangat sejuk. Okey, jawapan yang betul. Pisau itu sangat tajam. Okay, jawapan yang betul. Dan bantal itu sangat lembut. Okey. Okey, tahniah. Anda telah menghabiskan permainan tersebut. Maksudnya kita telah menamatkan permainan tanpa menghabiskan ketiga-tiga nyawa. Skor terakhir ialah, markah terakhir ialah 180. Okey. Dan ada button main semula dan menu, iaitu pergi ke halaman hadapan. Itu sahaja daripada saya tentang game yang telah saya buat kali ini. Okey, terima kasih.